Okey, sekarang ni kita rujuk pada gambar rajah 28. Okey, soalan yang diberi adalah 2 tolak 5. Okey, so langkah pertama di bahagian A kita letakkan 2 keping kad A1. Okey, lepas tu untuk yang tolak 5, jadi kita langkah B tu kita letakkan 3 pasangan yang kosong-kosong. Okey, lepas tu apa yang perlu kita buat? Kita keluarkan 5 keping kad. So bila kita keluarkan 5 keping kad di bahagian situ, maka kad yang tertinggal di bahagian ini hanya 3 keping kad negatif. Okey, so kalau faham metod ni, komen faham, jangan lupa follow saya untuk video teknik mengajar menggunakan Ajib Radis untuk video akan datang. Jumpa lagi video akan datang.